Episod 13, Belajar Maafkan Diri. Orang lain yang kecewakan kita, mereka yang khianat, yang mungkir janji, yang pergi tanpa penjelasan. Tapi entah kenapa, akhirnya diri kita pula yang hancur. Kita marah pada mereka, tapi lebih lama kita marah pada diri sendiri. Sebab kita rasa bodoh, sebab masih berharap, masih percaya, masih bagi peluang. Kita ulang cerita yang sama dalam kepala, cari salah diri sendiri dan tanya, kenapa aku biarkan semua ini jadi? Padahal kita cuma manusia yang pernah sayang. Kita tak tahu bila masa nak berhenti sebab hati kita terlalu ikhlas. Kita fikir kesetiaan boleh ubah orang. Kita fikir sabar boleh pulihkan segalanya. Tapi hakikatnya, bila orang yang kita jaga tak menghargai, yang patah akhirnya diri sendiri. Kita salahkan diri atas sesuatu yang bukan salah kita sepenuhnya. Kita hukum diri sebab percaya. Kita salahkan diri sebab tak kuat melepaskan. Sampai tanpa sedar, rasa marah dan sedih itu perlahan membunuh semangat kita. Sebab tu, kita perlu belajar maafkan diri. Maafkan diri kerana terlalu baik pada orang yang salah. Maafkan diri kerana tak tahu bila perlu berhenti. Maafkan diri kerana masih rasa sedih walau dah lama berlalu. Sebab maafkan diri bukanlah bermaksud kita lemah, tapi tanda kita dah penat menyakiti diri sendiri atas dosa orang lain. Kita layak tenang. Kita layak sembuh dan kita layak lepaskan semua yang pernah buatkan kita lupa siapa diri kita. Hari ini, berhentilah hukum diri atas apa yang dah berlaku. Berhentilah berfikir, aku patut tahu dari awal. Kamu dah buat yang terbaik dengan hati yang kamu ada waktu itu dan itu pun sudah cukup. Maafkan diri kamu bukan kerana kamu gagal, tapi kerana kamu akhirnya sedar bahawa menyembuhkan diri lebih penting dari terus menyalahkannya. Kalau kamu masih belajar maafkan diri kerana pernah terluka atau terlalu percaya, ikuti perjalanan ini sampai habis. Setiap episod dalam siri ini dicipta untuk bantu kamu sembuh perlahan. Follow atau subscribe biar kita belajar tenang sama-sama.